Pernah tak anda perasan satu perkara pelik? Outlet makin banyak, tapi profit margin tak makin besar. Ramai pemilik bisnes fikir, buka satu lagi outlet bermaksud tambah revenue. Tapi realitinya, Cawangan Penang kata produk A sold out, minta restock segera. Cawangan KL kata produk B dah 3 bulan tak jalan. Cawangan Johor hantar report hujung bulan, tapi angka tak sama dengan sistem. Stok dekat mana? Tak pasti. Outlet mana untung? Tak jelas. Anda sibuk setiap hari. Tapi hujung bulan kira-kira balik. Outlet makin banyak, margin makin nipis. Masalahnya bukan manager tak buat kerja. Bukan juga produk tak laku. 90% pemilik bisnes terlepas satu perkara penting. Anda masih guna cara urus satu kedai untuk urus banyak kedai. Excel memang boleh guna. WhatsApp group memang cepat. Tapi kalau tool tak upgrade, profit akan bocor sikit demi sikit. Owner yang bijak dah lama tukar cara urus. Auto count multi-location module. Sistem pengurusan inventory berpusat. Tak perlu tunggu manager update stok. Klik show instant info away, baki stok setiap cawangan terus keluar. Tak perlu teka outlet mana untung. Sistem jana laporan ikut lokasi. Setiap outlet ada PNL sendiri, jelas dan terperinci. Stock transfer, access control, auto replenishment pindah stok antara outlet, one click stock transfer sistem auto, tolak dan tambah. Pengurus hanya melihat data cawangan itu sendiri. Cost price kekal sulit. Stok capai tahap minimum, sistem automatik beri peringatan restock. Bukan guna orang kawal stok, guna sistem kawal stok. Anda membuka cawangan untuk meningkatkan keuntungan. Jangan biarkan sistem lama memperlahankan pembangunan perniagaan. Lebih banyak outlet, lebih kuat sistem. Itulah cara sebenar untuk berkembang. Dari 3 outlet, anda tak perlukan lebih stres. Anda memerlukan sistem pengurusan yang betul. Nak tahu bagaimana sistem ini boleh lindungi profit setiap outlet anda? Hubungi kami sekarang untuk konsultasi percuma. Jangan tunggu buka outlet seterusnya baru nak upgrade sistem.